kebas tangan disebabkan dekat bahagian leher sini terlalu tegang. Alright. So, kalau sini dia sudah blok, peredaran darah dia tak turun sampai tapak tangan, dia jadi kebas-kebas tangan. Punca dia dari bahagian leher. Okay. So, dekat sini, dia ada C4, C5, C6, C7. Dekat bahagian sini, kalau dia sudah kepit dengan kita punya saraf, dia akan rasa kebas lah. Okay. So, kita sini urat, ngam-ngam ini, tenggelam ini tempat lah. Nampak tak ini? Ini arrow. Ngam-ngam ini depan. Dalam ini kita kena tekan dan tolak kedua. Tekan dan tolak kedua. Tekan dan tolak kedua. Dan ini ngam-ngam dalam sini ya. Kita tolak masuk dan tekan untuk tolak kedua. Tekan untuk tolak kedua. Satu barisan sini sudah urut. Dia sudah lega. Oh, sudah lega. Dia punya tangan kebas otomatik akan lega. Kalau rasa ini video ada bantu, tolong save dengan share ini video supaya dapat membantu siapa yang kebas tangan.